satu perhimpunan aman yang telah dilakukan baru-baru ni di Putrajaya. Tapi kalau klinik swasta, termasuk dental klinik dan juga klinik perubatan swasta ya, yang memang kita kena berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kenapa kita tolak akta itu? Okey, nombor satu, kita adalah professional services. Berarti kita memberikan perkhidmatan servis kepada seseorang pesakit oleh doktor-doktor dan juga all these persatuan-persatuan perubatan di Malaysia berkenaan tentang pengawalan harga ubat-ubat di pusat-pusat jagaan perubatan swasta. Kita, doktor-doktor GP, tidak menolak transparansi. Kita tidak ada masalah untuk memaparkan harga ubat. Tetapi kita ada masalah jika penggunaan Akta 723 terhadap klinik swasta di Malaysia. Mereka bergantung pada sedikit keuntungan daripada penjualan ubat-ubat ni supaya boleh manage kos perkhidmatan. Itu hak klinik tersebut. Mungkin kita kena lihat harga sewa di Mount Kiara berbandingkan dengan Ulu Selangor. Adakah kita boleh samakan harga tu secara sama? Mereka ni tidak dikawal seli oleh akta-akta ni. So apa yang berlaku juga bila masuk pada this anti-profiteering dengan akta kawalan ni, mereka akan pergi menghentam GP-GP ni dengan harga awak hanya boleh jual ubat amoxicillin ni pada harga RM3 walaupun anda beli pada RM2.79 satu papan. Medical field ni nothing pancreatic cancer. Bersama saya Dr. Roland Victor. Satu benda yang and one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. Doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. But at every second of your life you either earn or learn. Batu Medic Show. Okey, selamat hormat dan selamat datang ke episod khas Lesung Batu Medic Show bersama saya Dr. Roland. Daripada topik-topik yang kita bincangkan, jangan lupa like, follow and subscribe Lesung Batu Medic Show di YouTube, di juga TikTok, Instagram dan juga Facebook. So topik hari ini akan membincangkan tentang satu perhimpunan aman yang telah dilakukan baru-baru ni di Putrajaya oleh doktor-doktor dan juga all these persatuan-persatuan perubatan di Malaysia. Okey, kenapa tak setuju? Memang tak setuju. Kalau hospital itu lain ya. Tapi kalau klinik swasta, termasuk dental klinik dan juga klinik perubatan swasta ya, yang memang kita kena berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kenapa kita tolak akta itu? Okey, nombor satu, kita adalah professional services. So, kenapa doctors pula telah turun keluar untuk protes secara aman dan menghantar memorandum kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ni ialah berkenaan tentang pengawalan harga ubat-ubat di pusat-pusat jagaan perubatan swasta. Kita, doktor-doktor GP, tidak menolak transparansi. Kita tidak ada masalah untuk memaparkan harga ubat. Tetapi kita ada masalah jika penggunaan Akta 723 terhadap klinik swasta di Malaysia. Termasuk klinik pusat seperti farmasi, hospital-hospital swasta, dialysis center dan sebagainya. So isu ni telah timbul apabila pengumuman telah dilakukan untuk meletakkan labeling ataupun senarai harga di kesemua fasiliti-fasiliti perubatan swasta dan akan dipantau oleh KPDN di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Malaysia. So actually isu ni lebih jauh daripada skop ni. Saya nak ulas sedikit, walaupun saya tak sempat hari tu hadir disebabkan oleh urusan-urusan di klinik. Saya memang nak menghadirkan diri dalam perhimpunan aman tersebut tapi tak sempat. Tapi saya nak mengulas sebagai seorang doktor perubatan juga, what is the issue. So isu dia ialah kompleks tapi saya akan rungkai. So ramai orang awam, mereka menyahut seruan ni termasuk saya. Saya pun sokong, label je lah semua ubat-ubat ni, senang je, tak ada masalah. Tapi mungkin isu dia jauh hanya pada berpaksikan pada labeling. Kenapa doctors jadikan labeling ni sebagai isu? Tapi isunya bukan labeling pun. Sebab memang kalau pergi farmasi, semua ubat-ubat dah memang akan ada labeling. Sebelum you nak bayar pun dekat farmasi, kalau you nak beli ubat dengan prescription, dia akan beritahu, okay, krim ni RM10. Ubat antibiotik ni RM35. Okay, memang you tahu.
Kadang-kadang ada juga klinik-klinik di mana dia akan ada bundle bill. Maksudnya konsultasi dengan perubatan sekali dia dah rangkumkan, resit ialah RM100 kena bayar untuk konsultasi dengan doktor termasuk dengan rawatan. So sekarang ni timbul pula di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ni isu yang kena ada breakdown ataupun kena ada display. Sama ada rak dispensary klinik biasanya di dalam, tak ada di luar. Kalau dekat farmasi memang semua ubat memang dia dah terpampang. Tapi ubat macam perlukan preskripsi akan ada di belakang pharmacist. You mesti tahu, inilah standard yang tengah berlaku di Malaysia. But the issue here is, ada satu akta yang mengawal semua pusat-pusat jagaan kesihatan swasta, di mana nama dia Akta 586. Saya sangat bersyukur kerana pernah berkhidmat dalam segmen bahagian amalan perubatan ni, dan saya mengawal selia Akta 58 ni selama 3 tahun. So, saya memang arif tentang akta ni. So dalam akta ni ada satu schedule, namakan schedule 7 ataupun schedule 7. Dalam schedule 7 ni, konsultasi perkhidmatan, terutama sekali perkhidmatan GP, General Practitioner, ada capping dia. Dan max capping untuk konsultasi ialah RM35 sahaja. Maksimum dia boleh charge. Ini untuk melihat pesakit-pesakit ada masalah GP lah. Macam sesama, batuk, sakit, sendi dan sebagainya. And ramai orang tak tahu, di schedule ni tak pernah tukar selama 30 tahun. Daripada tahun 90-an sampai sekarang tidak pernah ditukar. Itu yang jadi isu dia. Sebab kadang-kadang ada banyak klinik-klinik perkhidmatan swasta ataupun GP, klinik dekat taman-taman semua, mereka bergantung pada sedikit keuntungan daripada penjualan ubat-ubat ni supaya boleh manage kos perkhidmatan. Kos perkhidmatan ni maksudnya kena sewa lokasi. Kadang-kadang kebanyakan klinik-klinik akan ada di bahagian aras paling bawah, ground floor. Sebab untuk bantu untuk bantu orang ada wheelchair, dan akta ni juga kontrol di mana kena ada ruang lega untuk masuk, kena ada lift, kena ada ramp untuk pesakit yang ada wheelchair dan sebagainya. So sekiranya dia buat klinik GP pada tingkat 1 ataupun tingkat 2 yang mungkin cost saver dia lebih rendah, tapi tidak akan melepasi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Akta 586. So this is the technical issues yang kena understand. So kos perkhidmatan GP yang mungkin pada awal 80-an tu boleh katakan RM35 tu kira macam sangat luxurious lah. Saya pernah siapa-siapa yang mungkin dalam umur 40-an, 50-an, kalau pergi ke klinik perubatan swasta pada tahun 80-an, 90-an, mungkin charge rawatan termasuk dengan ubat sekalipun di Kuala Lumpur hanya mungkin mencecah RM30, RM40 dan sebagainya. But now it's not that cheap. Sekarang ni bukan murah macam tu. Sekarang ni kalau datang ke klinik, ubat-ubat orang nak ubat yang original. Dia tak nak ubat generik. Dia nak beli ubat yang dia mengharapkan doktor tu simpan ubat yang original dan sebagainya. So there is going to be some cost and there's going to be some markup. Tetapi tujuan kerajaan juga saya faham, wujud satu isu di mana mereka kata anti pencatutan ni naik harga sampai 200 ataupun 300%. Okay, ini saya juga kena justify sebab kadang-kadang bila kita lihat hanya pada peratusan, cuba bayangkan ubat, mereka beli ubat paracetamol. Saya tak nak sebut apa brand, paracetamol, beli satu papan 10 tablet ialah harga RM2. Tetapi mungkin GP tu akan jual pada harga RM4. Kalau dia jual pada harga RM4, dah already naik berapa persen dah? Dia akan naik already almost 200% kenaikan akan dikatakan oleh KPDN. Tetapi bukannya harga dia nak choose harga berapa, itu hak klinik tersebut. Mungkin kita kena lihat harga sewa di Mount Kiara berbandingkan dengan Ulu Selangor. Adakah kita boleh samakan harga tu secara sama? Tak mungkin. Adakah quality facility untuk doktor tu berkhidmat di kawasan-kawasan yang mungkin lebih elite, harga dia mungkin akan lebih tinggi disebabkan oleh kos penyelenggaraan, facility, staffing cost, lepas tu traffic, lepas tu juga kena lihat pada patient-patient yang mungkin lebih demanding, lebih memerlukan lebih masa untuk buat consultation. So
This is the challenge. And ada lagi satu benda yang selalu tidak diusik oleh persatuan-persatuan perubatan ialah TPA, Third Party Administrator. Third Party Administrator ni lah yang ada yang medical card. Mungkin anda bekerja di seorang pejawat di company GLC ataupun company MNC yang mungkin ada banyak cawangan yang you boleh akses. You ada medical card, ada brand-brand tertentu, anda boleh pergi mana-mana panel klinik yang dikatakan. Dulu this konsep pada tahun 80-an, 70-an pernah wujud. Tetapi mungkin untuk kilang-kilang ataupun syarikat-syarikat kecil di sekitar. Tapi cuba bayangkan, kalau konsep tu diguna pakai sekarang, tak masuk akal juga. Sebab katakan seorang bekerja di Kuala Lumpur tetapi tinggal di Rawang. Tapi panel klinik dia dalam bangunan dia di Kuala Lumpur. Takkanlah kalau dia demam ataupun batuk, dia kena travel daripada Rawang ke Kuala Lumpur, pergi jumpa GP dia dalam bangunan dia untuk dapatkan MC. Tak logik kan? So panel-panel ni wujud, ada kebaikan dia juga. Tetapi apa yang telah berlaku sekarang ni, TPAs ni semua dah mula tunjuk taring dan telah mula menghimpit doctors dengan kadar-kadar tertentu because mereka boleh demand and mereka boleh bekalkan satu benda yang kita katakan volume of traffic to be seen. Sebab dia pegang banyak company-company konglomerat yang besar. Mungkin mereka ada 10,000 pekerja, 20,000 pekerja dan sebagainya. So you create some form of traffic flow untuk GP tersebut untuk lihat patient dari segi volume, disebabkan ada fasiliti perkhidmatan yang ada fasiliti 12 jam, 20 jam, 24 jam dan sebagainya punya klinik. So they can create this traffic flow. But mereka ni tidak dikawal seli oleh akta-akta ni. So apa yang berlaku juga bila masuk pada this anti-profiteering dengan akta kawalan ni, mereka akan pergi menghentam GP-GP ni dengan harga, awak hanya boleh jual ubat amoxicillin ni pada harga RM3. Walaupun anda beli pada RM2.79 satu papan. So akan jadi isu di mana price difference akan berlaku. Nanti akta ni akan digunakan untuk menghentam GP ni. Dia kata, kenapa you jual harga ni pada company XYZ ni pada harga RM2.79, tapi kepada public anda jual RM3. So itu akan masuk pada akta pencatutan. Tapi malang sekali kebanyakan orang-orang yang pergi berhimpun, mereka juga terjebak dengan geng-geng TPA ni. Saya sangat berkecuali lah sebab saya tak terima ataupun tak mengamalkan penggunaan TPA ni sejak lama sekali. Because memang menyusahkan dan mereka mengambil keuntungan daripada perkhidmatan ni daripada kilang-kilang ataupun company-company conglomerate. So maksudnya setiap kali ada pesakit datang, dia akan charge, company TPA ni akan charge company tu mungkin RM5, RM10, RM8 untuk setiap pesakit yang dirawat. So cuba bayangkan, ada pula doktor yang kena RM20 hanya sahaja sebagai consultation fee, tapi bila dia bill company tersebut, dia charge lagi RM8 for their service. Tetapi doktor ni kena tambahkan staff, kena isi borang, kena fill up form, lepas tu mereka buat penyiasatan. Ada pernah saya short story, ada satu klinik masa tu saya bekerja, masa tu mungkin 13 tahun lepas I think. Patient ni ada sakit anemia, maksudnya kurang darah merah dalam badan. So saya bekalkan suplemen zat besi. Lepas 2 bulan TPA itu call saya, kenapa awak bekalkan suplemen ni kepada patient? Sebab suplemen zat besi ni, iron supplement ni tak sesenarai sebagai ubat. Dan I jawab balik lah dengan sinis, jadi macam mana you nak saya rawat patient ni? Sama ada you nak hantar ke hospital ke untuk dia transfer darah ke, ataupun ada rawatan lain yang you lebih arif yang boleh ajar saya? Tak ada jawapan. So this is the problem. They start to dictate the doctors untuk decide what kind of treatment is suitable. So dia dah mula ikat doktor. So bila ada banyak klinik-klinik, poliklinik agregasi, ada 20 klinik, 30 klinik, ada 100 klinik, ada satu brand, they start to manhandle them and they start to infiltrate ke dalam banyak persatuan ni.
So kebanyakan peserta ni kalau you faham, they didn't even talk about this TPA issue because mereka dah mula terikat. Public kena tahu benda ni because benda ni ialah benda yang serius yang tengah berlaku. And lebih sedih lagi, company-company asing dah mula melobi, dah mula membeli TPA ni, third party administrator ni, because cash cow. Boleh buat duit atas dasar menindas doktor-doktor kecil ataupun GP-GP yang solo player yang menindas, because once they already dah tapau ataupun dia dah boleh dominate the whole segment, the small players semua akan kena makan saja. Sebab mereka boleh datang, mereka boleh beli je company-company ni. Okay, so there is a huge polyclinic issue, there is a huge TPA gergasi yang masuk di mana Kementerian Kewangan, KKM, we have to go into seeing this. Dia kena dah regulate dah, kena ada akta untuk benda ni. Tak boleh ada orang-orang asing datang untuk dominate this kind of industry. Kalau ada pun mungkin kena ada majority local stakeholder, disebabkan oleh kesihatan masyarakat Malaysia ni adalah national issue. Tak boleh dibiarkan hanya pergi kepada other stakeholders. So this is the thing. And then juga wujud pada dispensing separation. Dispensing separation ni maksudnya hak untuk pesakit untuk dapatkan prescription. Katakan patient tu datang jumpa satu doktor dan dia kata, doktor, I nak beli ubat-ubat ni, tak nak beli pada klinik you, nak pergi beli dekat pharmacy. Tak ada masalah. Mungkin pada tahun 80-an, 90-an tak banyak pharmacy yang di luar sana. But today, because pharmacies also is like a huge industry and business, mana-mana taman pun ada pharmacy, bukan setakat satu. Mungkin ada 2-3 yang buka sebelah-sebelah, because they are also having huge investment in huge income and revenue coming in, di mana mereka boleh buka sebegitu and mereka boleh beli secara volume yang cukup besar. Katakan satu kumpulan farmasi ada 500 cawangan. Katakan dia nak beli satu ubat macam sildenafil, ubat untuk kesihatan lelaki. Dia boleh beli 5,000 kotak dan agihkan 10 kotak kepada setiap klinik. Adakah mereka akan beli pada harga yang sama kalau doktor klinik order daripada company tu mungkin 5 unit atau 10 unit? Mustahil. Harga di farmasi akan jauh lagi murah berbandingkan dengan apa yang doktor boleh beli secara individual. Mungkin dia hanya boleh beli 5 kotak. Takkanlah orang yang beli 5 kotak dengan harga orang yang beli 5,000 kotak harga dia sama. Mustahil. Because the business of the pharmaceutical segment is not medicine. It's not consultation. Macam apa doctors buat. Doctors punya kerja duduk, tengok patient, tanya semua soalan, buat penyiasatan, buat examination and then conclude pada satu diagnosis and then prescribe. Banyak aktiviti tu. Tugas pharmacist terima prescription and tengok mungkin ada contraindication ke ataupun dosing dia sesuai ke tak sesuai ke. Kalau ada isu tentang dosing atau prescription, contact the doctors, clarify and then proceed untuk prescription. It's totally different. So there is a lot of time spent dalam consultation ni. Tetapi ada satu I hope there's a positive thing happening. Menteri Kesihatan pun nanti baru-baru ni pernah kata dia akan terpaksa go in to review Akta Schedule 7 dalam Akta 586 ni, peraturan-peraturan dia untuk review balik charge ataupun harga konsultasi GP ni. Tetapi public takkan suka bila satu harga tu akan naik. Harga konsultasi tu akan naik. Memang benda ni akan jadi very sensitive towards public. Dah lah kita ada banyak inflasi benda-benda lain. Datang pula inflasi kos kesihatan. Malaysia bukan negara yang rakyat dia betul-betul super sihat. Unfortunately kita ada kes diabetes yang sangat tinggi, kolesterol tinggi, masalah jantung, masalah influenza, masalah keradangan. All of this kind of issue is not going to help because then now the medical cost also will go up. So it is a very tight spot position di mana ada banyak benda-benda stakeholder sekarang ni terlibat. Memang stakeholder yang paling terkesan ialah general practitioner, sangat-sangat terkesan. Okay, so
Where do we start, where do we finish? Honestly, saya pun tak tahu. Saya bukan menteri sekarang, tetapi there has to be some form of strategy dah sekarang. Sama ada kita kena pergi kepada dispensing separation dengan cara yang betul, di mana akan wujud kenaikan harga dari segi cost, sebab rakyat Malaysia telah enjoy facility di mana pergi pada klinik perubatan swasta, cepat je dapat examination, check up, bukan macam negara luar kena tunggu 10 hari 2 minggu untuk jumpa GP saja. Pergi sana, dapat ubat kat sana, boleh keluar terus. Cuba bayangkan kalau facility macam ni tak pernah wujud. Maka saya bagi contoh macam negara macam India ke dan sebagainya, ada dispensing separation. Patient datang jumpa doktor, doktor tulis prescription, kena pergilah cari farmasi untuk ambil ubat. Katakanlah ubat tu you perlukan ialah nebulizer, ada Ventolin ataupun salbutamol. What you gonna do? Bila tak ada facility yang kat sana, you kena pergi ke hospital. Ataupun you perlukan injection, suntikan. And suntikan tu tak ada kat klinik. Doktor kata, I tak simpan. You nak, you pergi beli, I tulis prescription, you pergi beli dekat farmasi, datang balik saya cucuk. Tapi dekat Malaysia tak perlu buat macam tu. You boleh pergi, doktor dah simpan stok, you hanya perlu bayar. One entry, you dapat prescription, you dapat injection, you dapat prosedur, you dah boleh keluar. So this facility service macam ni tak ada di banyak negara di dunia. So we are very lucky kita ada sistem ni. You tak payah keluar, bayar parking 2-3 kali, cari ubat di point A, point B, you nak check harga. Tak ada hal untuk check harga. Tapi the facility, the convenience is something that you have to pay with price. Always remember that. Convenience comes with a price. If you choose to go out and buy food, tak ada masalah. Kau bawa kereta, kau pergi malam, kau beli, parking you bayar, makan kat sana setengah jam kat kafe, lepas tu datang balik. Ataupun you pergi bungkus je. That whole process akan datang lebih kurang 45 minit hingga 1 jam atau lebih. Tetapi bila ada e-hailing service, anda bayar RM5, anda boleh duduk kat rumah, buat kerja you, dalam masa setengah jam, makanan tu datang. Pada harga yang sama, tetapi mungkin you bayar RM5. Adakah anda berfikir, what is the value of your time? What is the value of your convenience? Benda-benda yang letak dalam tas you dah siap. So this is one thing yang kena faham. There has to be a value of convenience also. So macam mana benda ni akan settle dan berakhir, saya pun nak melihat, saya nak dapatkan review ataupun komen public. Memang dari segi public, saya setuju. Pricing ni boleh transparent, kita boleh letak label, kita boleh letak katalog, orang boleh lihat pada harga supaya harga tu tak sama. But there is also issue where nanti harga tu adalah sama tak kepada semua orang yang dijual. Adakah mereka akan bagi diskaun kepada TPA dan tak ada diskaun kepada orang rakyat marhain yang walk into the clinic? These are the things that we have to see on one side. Satu lagi, adakah fee schedule ni akan naik pada harga yang cukup bersesuaian? Adakah konsultasi tu akan kira, kalau konsultasi tu 5 minit harga dia ni, kalau konsultasi ni 1 jam harga dia berapa? Sebab medicine bukan satu benda yang kita boleh decide dalam hanya satu patient yang walk in. Mungkin dia berfikiran dia ada masalah eczema yang kita hanya boleh bagi satu form of cream steroid balik. Tapi mungkin kalau doktor tu mahir, dia akan pergi and buat penyiasatan yang lebih lanjut. Mungkin kena buat pemeriksaan yang lebih menyeluruh, ambil detail history yang lebih detail. Benda-benda ni akan memakan masa of the professional. So harga konsultasi tu macam mana pula? So this is the thing yang akan kita lihat. Kita harap there will be a good resolution on the way the fee akan move, because fee dekat private hospital lain dengan GP. Fee dekat hospital, kalau nurses datang check tekanan darah, check temperature pun dah kena charge. Doctors dekat GP tak charge macam tu. Check BP satu charge, check gula satu charge, check temperature satu charge. Lepas tu kalau nak guna macam ladle nak buka mulut, dia charge untuk kayu, untuk dia akan dia buang. So there is a lot of this consumable items yang berlaku dalam konsultasi yang kadang-kadang doktor dekat GP tu tak charge langsung. And the TPAs doesn't allow them to charge, and they don't even charge patient yang walk in juga. So all of this kita perlu berhalusi. Sebagai public, I think we want the best outcome to my doctors, including our services. We pun berharap
we get the justice of our service yang kita provide. Okay, so sekian saja episod khas kali ini. I harap anda semua akan berikan komen, berikan pandangan yang cukup bernas, and kita tengok sehingga kita bertemu di episod yang akan datang. Kita lesung kau-kau.